Mayat di dalam pokok. Pada 1943, ada 4 orang budak lelaki yang bermain di hutan Hagley yang berlokasi di Birmingham, England. Sewaktu salah seorang daripada mereka sedang memanjat sebuah pokok wych elm yang besar, dia terjumpa satu tengkorak manusia di dalam pokok yang berongga. Selepas itu, polis pun dipanggil dan polis telah pun menemui seorang mayat wanita di dalam pokok tersebut dengan mulutnya yang disumbatkan dengan kain dan kehilangan satu tangan. Kemudian tangan tersebut telah dijumpai di sekitar kawasan itu. Pakar forensik menganggarkan bahawa wanita itu berumur 35 tahun, bertubuh kecil dan meninggal kira-kira 8 bulan sebelumnya. So dianggarkan dia meninggal pada Oktober 1941. Namun semua usaha untuk mengenal pasti identitinya gagal. Beberapa bulan selepas itu, ada sebuah grafiti yang muncul di salah sebuah bangunan di Birmingham. Apa yang tertulis di grafiti itu adalah "Who put Bella down the wych elm?" Siapa yang meletakkan Bella di dalam pokok wych elm? Sejak itu, wanita tersebut dikenali sebagai Bella dan mesej sebegitu muncul untuk tahun-tahun seberikutnya. Terdapat beberapa teori yang mengatakan bahawa Bella ini adalah seorang perisik Jerman dan ada juga yang mengatakan bahawa dia adalah seorang mangsa ritual ilmu hitam dan ada juga yang mengatakan bahawa dia terlibat dalam sebuah cinta tiga segi ataupun pergaduhan peribadi. Namun sampai ke hari ini, kes ini masih lagi tidak dapat diselesaikan. Kisah Bella in the Wych Elm kekal sebagai satu misteri gelap dan penuh teka-teki dalam sejarah jenayah Britain. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.